unheard of, I think. Lokasi baru telah disediakan oleh kerajaan dan semua kelulusan untuk lokasi baru telah diberikan oleh kerajaan. Kelulusan plan bangunan telah pun diberikan oleh DBKL pada bulan September. Bulan Disember, tapak kuil baru telah diwatakan sebagai tapak rumah ibadat bukan Islam. Dan tapak baru ini walking distance lebih kurang 100 meter saja daripada lokasi asal. Very nearby. Telah diwatakan dan 14 Januari beberapa hari yang lepas, kebenaran membina bangunan di atas tanah telah dikeluarkan oleh Jawatankuasa Kerja Tanah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Tanah baru telah disediakan, cuma sekarang adalah untuk menyelaraskan proses pemindahan dan timing. It has already been gazetted today, December already gazetted as a tapak rumah ibadat bukan Islam. Okay, and the fact that it's so close, walking distance, so that it's easy for the devotees, tak payah pergi kawasan yang baru. Yeah. This is unheard of, I think. This effort by the government to sediakan tapak baru. Yeah. First time.